bilik dia. Tiap-tiap malam saya sembahyang bagi dia. Kalau Tuhan nak ambil dia, jangan dia macam torture dia. Biar dia kalau sudah tak ada harapan macam ini, biar dia pergi habis pulih. Siapa sangka dengan minat menanam pokok bunga boleh menghasilkan laman bunga yang begitu cantik. Hai, saya Emma Ismail. Bertemu saya lagi di laman sampel Bila Rindu Bertutik. Kali ini Emma nak bawa anda berjumpa dengan Puan Kathleen, pemilik laman bunga kali ini. Mari, jom. Hai Puan Kathleen, cantiknya bunga. Terima kasih selamat datang ke rumah saya. Cantiknya. Ini bunga petunia. Ini semua bunga petunia macam trumpet yang punya itu bentuk. Setiap pagi kena turun semua pot-pot sini. Ni tak boleh siram dengan hose, terus tak boleh. Puan Kathleen turunkan sendiri? Ya? Naik panjat ke? Tak lah, macam ini saja. Oh, senang. Ini panggil itu copper leaf. Sebab dia macam copper, dia punya itu color. Atau sunset bells. Sangat cantik nama dia. Sebab dia itu macam bell lah. Loceng lah bentuk. Loceng. Oh, bentuk loceng lah. Saya mesti kata dari nenek saya. Nenek saya seorang peranakan dari Pulau Pinang. Jadi dia tiap-tiap hari ada itu sanggul. Dia ikat di sini, kemudian nak cucuk itu bunga yang berharum. Jadi di taman dia ada jenis-jenis bunga. Saya sejak kecil sudah tahu nama itu macam kaca piring lah, itu apa, kerak nasi, itu melong, melati, itu apa, kemboja. Sebab itu saya sudah terdedah kepada ini, dan hujung minggu dia akan suruh kita pergi kutip bunga. Jenis-jenis satu baku kecil. Sebab dia nak buat itu bedak sejuk lah. Kita tahu apa bedak sejuk? Tahu? Itu orang suka setiap hari itu lepas itu mandi, semua putih seluruh badan itu, tak pakai sarung sarung sampai sini, badan sini semua pun ada. Ini nenek saya. Patutlah aunty nampak cantik sampai sekarang. Ini rahsia turun-temurun. Bukan kemudian mak dia tak banyak tanam itu bunga yang berharum. Dia suka berwarna-warni. Ini bunga apa ni, Puan Kathleen? Bunga hydrangea. Atau bunga 3 bulan. Sebab bunganya sangat tahan lama. Boleh tahan 3 bulan di pokok. Dia perlu banyak air. Dan itu daun tak boleh terlalu banyak. Kalau sudah sangat rapat, itu kena buang dia punya daun. Maksudnya kena buang daun-daun ni semua? Daun-daun yang bawah. Supaya bunga dia supaya nutrients pergi ke itu bunga akan lebih besar. Okey, kalau tips nak jaga pokok bunga ni, kena buang daun-daun dia supaya nutrien yang dia dapat bukan pergi pada daun, pergi pada ke bunga. Ya, betul. Pandai. Ini bunga kenanga. Ini ada sentimental value pada Puan Kathleen. Ya, sebab mak yang bagi saya pokok ini sebagai hadiah dari Pulau Pinang. Dari Pulau Pinang. Mak masih ada lagi ke? Mak
sudah meninggal 15 tahun lah. Dia pun suka pokok bunga ni lah. Dia sangat suka. Bila tengok bunga ini, saya tenangkan ibu saya, nenek saya, semua orang yang dulu-dulu punya sejak kecil, semua masuk dalam ingatan saya. Ibu dia, perangai dia sangat berdisiplin. So semua pokok bunga pun ditanam setiap hari. Dia mesti tanpa gagal dia akan menyiram pokok bunga. Biasa memang saya suka pergi belilah baja ke bunga ke. Memang saya hantarlah dia pergi bila dia nak beli apa-apa pun. Saya suka tengok pokok bunga, tapi saya tak berapa suka tanam. Tapi saya suka menyiram pokok bunga kerana bila saya menyiram pokok bunga, saya ada masa untuk relax. Bukan senang nak jaga husband yang sakit duduk setempat macam tu. Tapi boleh tengok Puan Catherine sangat penyabar dan sabar. Pada mula-mulanya tak begini terus, sebab dia masih boleh jalan, boleh makan. Kemudian apabila ini Parkinson, dia satu penyakit yang progresif. Progresif maksudnya dia akan semakin lemah sampai tak boleh, susah nak makan. Jadi bila dia makan, semua itu daging, itu sayur, semua saya kena potong kecil-kecil. Sebab dia tak boleh gigit dan susah nak telan. Sebab tak makan betul bukan. Jadi dia semakin kurus. Pokok apa pula Puan Catherine? Pokok akadani. Akadani. Atau Rangoon Creeper. Okey. Pokok ni ada bau wangi ya? Ya, sangat wangi. Cantik. Dia ada warna tiga jenis. Ini kuntum putih. Oh, ni kuntum putih ni. Kemudian dia buka itu pink. Mula dia jadi warna putih, kemudian warna pink, kemudian warna merah, kemudian warna gelap. Bila dia nak jatuh, dia gelap sangat. merah hati lah. Merah hati lah.